Anda sedang menonton berita UiTV SMK Badan Tasik Mutiara. Majlis Anugerah Nila kembali lagi. Berbagai persiapan giat dijalankan oleh AJK Majlis Anugerah Nilam bagi memastikan majlis ini berjalan dengan lancar dan meriah. Dari persediaan pro hingga persiapan pentas, segalanya dapat dijayakan dengan bantuan AJK yang terlibat. Tidak dilupakan juga usaha guru-guru dengan penuh sabar membimbing pengawal pusat sumber agar majlis ini dapat dilaksanakan dengan teratur. Walaupun masa menceburi kita, ia tidak akan menjadi penghalang kepada para AJK yang bertugas lumus menyiapkan persediaan dewan. Tambahan juga, sesi raptai diadakan agar majlis dapat dijalankan seperti yang dirancang. Siapakah yang akan dinobatkan sebagai ikon staf, guru dan murid bagi tahun ini? Nantikanlah.